Istiqamah konsisten lepas semaya subuh, kecuali pagi Jumaat, pagi Sabtu ada kuliah subuh, dia mesti baca Yasin. Lorak setara mana pun mesti jemaah baca Yasin. Dia nak jadikan amalan konsisten, istiqamah. Dan saya lihat ada orang-orang yang nak pergi kerja dengan uniform dan sebagainya sehingga semaya, dia sanggup tunggu seketika untuk baca Yasin. Lepas itu baru dia meneruskan perjalanan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud negeri akhirat di sini ialah kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat. Sedangkan maksud kesudahan yang baik adalah syurga. Semua nak situ belaka ke? Syiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan ingat, di perjalanan itu ada simpang-simpang, ada cabai-cabai jalan. Dah banyak orang jual keliling Kelantan tu. Yang duk gaduh berhenti belilah. Yang duk berhenti beli. Lama berlambat siapa? Sepatutnya on time pukul 9 siapa? Pasal berhenti situ berhenti sini, pukul 12 malam baru siapa? Rugilah. Patutnya pukul 9 kita siapa dah. Maksudnya, patutnya kita awal-awal lagi ketika kita berada di alam, ketika di akhir-akhir hayat, kita nampak dah syurga Allah Ta'ala. Duduk oleh kubur pun sudah jadi taman-taman syurga. Awal dah tu. Tapi oleh kerana kita berhenti situ, berhenti sini, lambat siapa kak? Nanti dojo-dojo nung lah. Berbual dengan aku dulu kak, baru boleh masuk syurga. Maksudnya gitulah. Sebab tu kita minta syiratal mustaqim, biar terus lalulah, tanpa halangan-halangan di perjalanan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang. Bagaimana mu nak tenang? Ala bisikrillah tatma'inul qulub. Tak ada jalan lain kecuali mu banyak mengingati aku. Mari rumah aku, duduk dalam majlis aku, sebut nama aku. Di mana sahaja berada, aku ada dalam dirimu. Itu maksud itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Jangan tunggu-tunggu, jangan tangguh-tangguh, kerana kita berada di ambang kematian. Bila-bila masa sahaja. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila dia sampai tika dia tak kira tua muda, kecil besar, tena jatuh, mati belaka. Nak gitu. Dan kepada syurga yang luasnya seluas-luas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang cu, orang yang mengikuti redha Allah Subhanahu wa taala, buat kerja yang Allah Taala kena. Itu dia maksud dia ni, orang bertakwa ni dia buat kerja yang Allah Taala kena. Walaupun hati kecil dia tu memberontak pasal nafsu tu, tapi dia lawan juga dan sebagainya, pasal dia nak cari redha Allah Taala. Memanglah bangun malam semaya, memang kita kena lawan kan. Mari dengan orang ngajar, pergi masjid jemaah, memanglah kita kadang-kadang kita kalah kan, nak gitu. Dan di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman lagi, wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan mengerjakan amal saleh, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik padanya. Siapa dia yang beriman pada Allah Ta'ala? Tanda mau beriman dengan Allah Ta'ala, mau melakukan amal soleh. Bersaksilah
Lelaki yang berulang alik ke masjid itu, Nabi kata, ialah orang yang beriman dengan Allah wal yaumil akhir, orang ingat kemati. Wal yaumil akhir ni orang ingat kemati tu. Jadi orang tak pergi masjid tu, orang tak ingat kemati tu. Kalau dia ingat kemati, dia mesti ada balance dia. Biarlah mencari untuk kehidupan dunia itu sewajibnya, tapi dalam masa yang sama kita kena cari lebih-lebih lagi bekal untuk kita bawa ke akhirat. Pasal apa? Pasal kita sudah tidak ada masa dah, ibu-ibu. Kita sudah tidak ada masa dah. Selalu bila orang tanya kita, kita akan royak umur yang kita sudah habis. Kita berasa banyak semacam. Berapa dah umur demo? 65, 67. Banyaklah pun ni. 65, 67 tu hak habis dah. Hak tinggal lagi. Wallahu alam. Tapi kita tak sebut hak habis seumur, berasa banyak seumur. Nampak tak? Dari segi psikonya kita akan berasa supaya ada lagi. Sedangkan mu tak ada banyaklah mana. Tak ada banyaklah mana. Kalau lah 60 kalau 65 ada setahun lagi. Kalau tukar kopiti, kita tu hewi 60 ya. Sudah kita belanja 65 ya, tinggal seria lagi. Gap dia kita boleh buat seria. Kita boleh buat ke dia seria. Tapi kita punya angin-angin cita-cita nak beli belaka. Tu maknanya kita tak khabar lah tu. Tak khabar. Dengan kuliah-kuliah gini lah, dia memperingatkan pada kita. Kelekaan kita, kelalaian kita, pengabaian kita menyebabkan kita terlupa untuk bawa bekalan kita. Selalu saya ayat dalam kuliah-kuliah saya, okay? 4-5 perkara ni kita jangan lupa, biar jadi amalan istiqamah. Ambo tanya ambo, ibu-ibu musliman, muslimat semua tanya diri masing-masing. Dalam banyak-banyak amalan yang bagus-bagus, semua bagus belaka. Tetapi amalan gapo yang menjadi amalan istiqamah konsisten? Nak tak nak tiap-tiap hari aku buat. Gapo dia? Sedekah, zikir, semaya sunat, puasa sunat. Tanyalah diri masing-masing. Mungkin dengan amalan yang istiqamah konsisten itu yang menyebabkan kita masuk syurga. Sebab Allah Ta'ala suka amalan yang istiqamah konsisten. Biar sikit pun tapi buat sama. Biar jadi terbiak. Peniaga roti, orang niaga roti, dia sendiri tak terfikir pun. Rupanya dia masuk syurga dengan dia bagi sedekah ke orang yang dia tak fikir pun dia sedekah. Bila dia balik jual, dia asing-asingkan roti yang boleh jual lagi dengan roti yang tak boleh jual. Dia pun tahulah roti yang tak boleh jual, mungkin yang expired ke apa ke, tak bagus ke apa jual. Rupanya roti tu selalu dinanti-nanti oleh fakir miskin. Nanti tunggu dia tahu. Dan fakir miskin tidur jenera pasal dia kata tak using lah, pagi esok ada rezeki kita. Dia sendiri tak tahu pun. Dia mengasingkan roti boleh jual tak boleh jual je. Bila dia mati, dia nyari jadi tertanya-tanya. Sedekah amalannya tak seberapa, tapi dia boleh masuk syurga. Dia tanya malaikat, apakah amalan yang menyebabkan aku boleh masuk syurga? Dia kata, mung hari-hari pergi makan kau pakai miskin. Tak pun. Tak benar pun aku gitu dah gitu. Dia kata hari-hari pergi makan pakai miskin, roti-roti yang mu tahu tu pakai miskin menanti-nanti. Kenapa? Nak kira amalan tak seberapa. Tak, tapi itulah. Jadi kita pun tanyalah diri kita, amalan apa dia kita? Ya, ambo ke mana-mana pun mesti satu hari satu malam ambo kena baca Quran paling kurang 10 ayat satu hari satu malam. Pasal Nabi kata orang yang tak baca Quran paling kurang 10 ayat satu hari satu malam, orang tu akan dikuasai oleh syaitan. Maknanya bacaan di luar semaya lah, qiraat. Nabi kata rujuk kitab fi fadilatul Quran, 10 ayat satu hari satu malam.
Diri orang yang tidak baca Quran paling kurang 10 ayat satu hari satu malam, diri orang itu akan dikuasai oleh syaitan. Rumah tangga yang tak dibaca Al-Quran paling kurang 10 ayat satu hari satu malam, rumah tangga itu akan dikuasai oleh syaitan. Kampung halaman yang tidak dibaca Al-Quran paling kurang 10 ayat satu hari satu malam, kampung halaman itu akan dikuasai oleh syaitan. Ulama mentafsirkan dikuasai oleh syaitan ialah bukan masuk atu. Kemasuk atu kita panggil tok bomo, bahan dengan pelepoh pena dia, dengan tok bomo pula lagi kan. Maksud dia dikuasai oleh syaitan, fikiran dia, perkataan dia, perbuatan dia menjurus ke arah benda yang kemurkaan Allah Ta'ala. Dia akan mikir cara kau nak suka, nak seronok, nak berhibur. Dia tak mikir dah benda-benda lain. Istiqamah konsisten lepas maya subuh, kecuali pagi Jumaat, pagi Sabtu ada kuliah subuh, dia mesti baca Yasin. Lorak setara mana pun mesti jemaah baca Yasin. Dia nak jadikan amalan konsisten istiqamah. Dan saya lihat ada orang-orang yang nak pergi kerja dengan uniform dan sebagainya sehingga sembahyang, dia sanggup tunggu seketika untuk baca Yasin. Lepas itu baru dia meneruskan perjalanan dia. Apa? Jadi ibu-ibu agak-agak berhigau dia. Beri sedekah. Kalau beri baca Quran. Ataupun 4-5 negara memang jadi amalan. Lagi comel. Kalau kita konsisten istiqamah ngepek lah. Dah. Makna kalau mana mak tak ngepek hari ni nak kata mana? Istiqamah dah tu apa kita? Mesti ada something wrong, mesti ada benda tak kena. Demam dia kali itu ada. Dia chest lah. Demam. Oh kata tidak. Petelai kesek. Amalan juga tu. Kita nak jadi gitulah, nak jadi gitu. Nah, supaya jatuh suka isap rokok lah. Walau suasana macam mana pun mesti dia cari. Sehingga dia tidak malu walaupun dia tak ada, dia sanggup minta hak orang. Ya. Minta sebatas gitu. Maknanya jadi konsisten amalan. Jadi kita di usia-usia kita ni biar jadilah amalan istiqamah yang baiklah. Nak gitu. Bolehlah ke ibu-ibu semua macam-macam. Nak zikir ke, baca Quran ke, sedekah ke, semaya sunat ke, puasa sunat ke, bagai-bagailah. Ambillah. Kalau istiqamah bagai banyak-banyak, lagi banyak lagi baik. Tapi walau macam mana pun biar dosa tu jadi amalan kita. Jadi amalan kita.